Hanya tabur segenggam benih daun ketumbar di dalam tanah dan beberapa minggu ketumbar anda akan mempunyai herba segar untuk dipetik dan dimakan setiap hari. Sangat mudah sehingga sesiapa yang mendengarnya akan mahu menanamnya dengan segera. Benih akan bercambah hijau selepas 5-7 hari menyemai. Dengan sedikit penjagaan, tumbuhan akan tumbuh dengan cepat dengan sedikit perosak atau penyakit. Selepas kira-kira 3 minggu, mereka akan bersedia untuk dipotong dan dimakan. Dan selepas dipotong, mereka akan tumbuh semula. Jadi anda hanya perlu menanamnya sekali dan anda akan sentiasa mempunyai ketumbar segar di dapur sepanjang tahun. Benih kami dipilih dengan teliti, mempunyai kadar percambahan yang tinggi dan boleh ditanam dalam pasu kecil di balkoni atau dalam kotak styrofoam di halaman. Kedua-duanya sesuai dengan iklim Malaysia. Mudah dan menjimatkan. Anda akan mempunyai herba bersih dalam makanan anda setiap hari. Tidak perlu risau untuk membelinya di pasaran. Jika anda mahu ketumbar segar sepanjang tahun, hanya mesej saya akan menghantar benih kepada anda, menyemai dan ia akan tumbuh dengan segera.